Baik, yang ni yang mencabar jugalah. Dia nampak macam dalam bahasa Melayu mudah K kan. Dalam bahasa Arab dia mencabar. Sebab apa? Sin sama dengan S, vokal A, konsonan K. K dalam bahasa Arab, sifat dia pertama apa dia? Dia hams. Dia kena ada aliran angin. Ada aliran angin. Sebut tu mesti keluar angin. Angin keluar. Angin terlepas. Letak macam ni. Baru kita dengar rasa angin. Letak dengan. Letak tu Kalau sebut K tak? K. Sebut K. Kalau kita sebut K tak ada angin tu ya. Tapi dah kalau kita terbiasa dengan K, kita sebut K nanti pun kita akan sebut keluar angin juga. Arab. K. Mesti keluar angin. Letak macam tu bagi dia keluar angin. K. Tapi dia ada tapi. Keluar angin banyak mana ustaz? Tu ukuran dia pula. Sebab tu kena berguru. Tak boleh duk baca dia keluar angin. Kita pun buat keluar angin. K. Keluar angin banyak tak? K. Nampak keluar angin banyak? Tak mau. Angin dia sedikit saja. K. Angin lembut, jangan angin kuat. K. Sampai dia tekan dia tak mau. Okey. Salam join. Okey, silakan insya-Allah. Sek. Hak yang bunyi ke tu tadi, hak keluar angin tu ke. Hak keluar angin tadi tu letakkan, matikan tangkah ni. Sek. Tapi bukan bunyi qalqalah tau. Kalau bunyi qalqalah lantun balik ni dia macam ni. Sek. Hati-hati ya, jangan bunyi qalqalah ke. Kalau bunyi ke, sak. Ke bunyi ke tu qalqalah, salah. Dia tak ada bunyi ke. Konsonan tu tak bunyi. Faham tak? Dia letak pada konsonan tu angin saja, aliran angin saja. Sak. Ni bunyi ni. Ibarat macam ni. Balik berarti. Tu. Sampai terus tu Arab ajak. Dia bunyi tu. Balik kena berlatih. Tapi jangan kuat. Lama-lama kita sak. Okey, macam tu saja. Boleh tak? Sak. Okey. Jangan ke. Sak. Kalau tak